Tulis dalam buku log kita beli daging wagyu 5 kilo untuk VIP dinner malam ni. Tapi dalam menu tadi Sarah kata suruh beli daging besar kan? Sebab bajet kita 200 untuk daging. Daging wagyu tu apa 1000 kot. Kau ni blur lah. Kita beli daging biasa, kita claim lah daging wagyu. Beza 800 tu kita bagi 2 lah. Kau nak beli sport ring baru. Tapi kalau you check stok je, itu kan boleh buat macam banyak pun. Daging tu kita dah masak, sudah jadi rendang. Mana dia orang mana tahu itu daging wagyu ke daging biasa. Nanti last you edit itu invite je lah. Jiran, aku dah tulis ni. Batas 90 untuk daging wagyu F5 lah tu. Tangan aku mau gigit dah ni tulis. Kalau silap kena ganti ni, bukan setakat aku nak ganti tulis. Sudah silap aku masuk berita ni. Relax je, lepas ni kan kita bakal resit asal daging tu lah. Buktinya kita tak ada barang ni. You serius tak? Serius. Mana daging wagyu tu? Aku nak tengok level grade dia untuk laporan audit kualiti makan. Ikin dah masak dah blur tadi dah. Dah masuk gulai dah pun dah masuk siap sekali lah. Kamu dah masuk lambat. Baru pukul 10 pagi dah siap masak. Dan kenapa aku tengok plastik sampah tu penuh dengan plastik daging dari pasar borong? Bukan plastik pembekal daging premium. Disit 180 dari pasar borong Ali. Tapi dalam sistem Amal baru je claim 150 untuk wagyu. Korang nak makan duit ke nak makan daging? Ni kan idea aku ni. Aku nak pasal dia. Dari tadi nak cakap dia. Amah, kamu setuju kan? Kamu nak beli kasut baru kan? Korang tahu tak bajet ni sepatutnya untuk bantu polis-polis student yang tak cukup duit makan kat polis kita ni. Korang sanggup curi duit makanan kawan-kawan korang semata-mata nak beli sport ring dengan kasut? Aku takkan laporkan kat penonton, tapi dengan satu syarat. Korang ganti balik 800 itu dalam tabung kebajikan student. Hari ni juga korang letak isi ini sampai kat meja disiplin petang. Aku mana pergi satu hari cari 800 ni. Ayo.